Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Chow berada di sebuah IPT Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis. Komod Chow datang sini dengan tim VNC Production dan juga Kuala Kangsar TV hari ini dalam satu program yang kita namakan sebagai iProPax. Dan program ini secara tak langsung kita ada satu sesi yang amat bermakna, iaitu tanda tangan persetujuan kolaborasi bersama industri, iaitu industri kolaborasi dengan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Jom kita tengok VNC Production dan Kuala Kangsar TV diundang untuk program ni. Majlis akan bermula. Mohon semua hadirin dapat mengambil tempat masing-masing. Dimaklumkan bahawa tetamu kehormat kita akan tiba sebentar sahaja. Datuk Azlan Syafrin Omar Shah, Deputy Executive Chairman, Gurusan Gading Segera Berhad, berangkat Pengerusi Penasihat Industri Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pengacara majlis. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Dengan limpah dan kurnianya, maka pada petang ini kita dapat mengadakan satu majlis yang amat bermakna selama 2 hari, iaitu adalah Majlis iProPax bagi tahun 2026. Ini merupakan program iProPax kali ke-13 tahun, iaitu kali yang ke-13 bagi setiap tahun yang dianjurkan oleh Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Dan juga kita telah mengadakan juga kolaborasi di antara pensyarah PTSS dan juga rakan-rakan kita di Medan Indonesia sekalian, juga mengadakan juga R&D secara bersama. Pengerusi Penasihat Industri Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin untuk menampil ke pentas seterusnya menyampaikan ucapan keras dan penutupan iProPax 2026. Dipersilakan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu dan sejahtera Perlis maju. Hadirin sekalian, majlis ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Azlan Syafrin Omar Shah yang berusaha teknologi Sekarang Anwar Ishak atas penyempurnaan penyampaian ceramah tersebut tadi. Yang berusaha Dr. Ahmad Idham bin Ahmad Nasri, pengarah urusan Grand Brilliant Studios Lian Berhad. Dipersilakan Encik Hasrul Azhar bin Zainudin, BNC Production, Kuala Kangsar TV. Kolaborasi dalam bidang latihan pendidikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung program. 2 hari Chow berada di sini. PTSS Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin sangat-sangat mesra, memberi layanan yang terbaik kepada tim kita KKTV dan juga VNC Production. Dan ini
inilah yang kita tanda tangani tadi. Yang Cho katakan di awal tu tadi, inilah dianya. Antara satu perkara yang bermakna, dan semoga ni menjadi satu titik permulaan usaha kita kepada pihak IPT Pengajian Tinggi untuk menghasilkan insan-insan yang hebat yang lahir daripada IPT yang boleh membentuk kerjaya yang lebih hebat untuk negara kita. Terutamanya sekarang kita bergerak, industri kita bergerak ke arah digital kan, dan ini antara usaha kita bersama. Itu dia. Yang penting Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis ni mantap koma. Semoga semua pelajar-pelajar yang ada dan juga kekitangan, pengarah, pensyarah semua yang berada dalam ni dirahmati Allah SWT. Terbaik, suasana pun best dalam ni, koma nampak berangin atas bukit, view cantik. PTSS